Salam sejahtera guys, nama saya James dari WHS Motor Sendian Berhad. Okey, hari ini saya nak fokus pada stock update Okey, apa motor second hand ada kat kedai kita? Hari ini saya akan buat satu stock update. So, kita ada banyak-banyak motor second hand yang macam-macam dengan harga different kategori punya harga. So, korang nak tahu ada apa motor? Stay tune video ni sampai habis. Okey, so inilah kedai kita ada kat Banting. So, saya nak fokus pada motor second hand hari ini. Ini semua stok yang ada kat kedai kita. Saya nak buat satu stock update. Ini semua motor yang ada kat kedai kita. Ini semua satu summary lah. Okey, semua motor ada kat kedai kita. Okey, kedai kita WHS Motor Sendian Berhad Banting. Okey, kita ada kat Banting depan Balai Bomba. Okey. Okey, so kita mula pada yang motor yang kat depan. LC kedai kita sekarang ada yang LC dari 5S sampai yang version 2 sampai version 5 pun semua ada. Okey, sekarang LC kita ada banyak stok, ada lebih pada 10 biji. Harga mula dari 4,000. So ini tahun 2020. Kita ada LC lah. Ini LC macam-macam kedai kita semua ada. So ini motor semua kita ada ready. So motor second ada kat kedai kita mulai dari 2,000 sampai ke atas lah. 2,000 ke atas. So macam-macam motor ada kat kedai kita lah. So sekarang saya buat satu stock update hari ini. So ini LC kita ada. Ini memang semua motor standard lagi. Okay, SN Sport, SMA, LC, MR1, Karisma semua kita ada ready. So kat kedai kita. Okay, so korang nak motor yang budget boleh datang kedai kita lah. Ini Dash 125 tahun baru. Owner memang jaga motor dengan motor standard lah. MR3 ini harga bawah 2,000. 2,000 lebih sikit lah. 2,000 macam tu. Kalau yang nak bawah 2,000 boleh consider yang ini. Ini Honda Wave Alpha. Yang ada starter Starter Sporting punya version. Dynamic kita ada 3 biji kat kedai kita. Kita nak lelong. Dynamic kita nak lelong harga 2,000. Lebih sikit saja. Kita semua nak lelong. Okay. Selain itu, apa yang ada lah kedai kita. Kat kedai kita ada Honda Beat. Yang ini kita jual 4,000 lebih. Ini memang standard. Engine cantik. Mileage rendah. Memang baru lagi tahun 2022. Ego S yang antik. Ini Ego S yang version kedua lah. Ego S. Version pertama Ego, yang ini Ego S. Okay. Chris 1 Modernas Karisma 125. EX 125. Yang ini fuel injection Motor kedai kita ada Karisma, kita ada 2 biji. Sana pun ada 1. Kita total ada 2 lah. Karisma kita ada 2. And then kita ada Dash 125 Repsol. Fuel injection tahun 2019. Harga ini 3,000 lebih saja. Dengan EFI kita pun ada lah. EFI standard, tak pernah buat modification. EFI kita ada banyak berdatang kedai kita. Boleh test ride, test duduk, puas hati, baru beli. So inilah LC. Ini semua LC kita ready. So tahun 2017, 2020 semua kita ada. Semua LC ada kat sini. Dengan yang ini dia LC 5S. Okay, ini LC 5S. Semua boleh start, ada hand starter, sporting, engine standard, ada coolant, LC exhaust standard. Okay. Kalau korang nak cari pakai dekat saja, boleh consider yang ini. Lagina sekarang kita jual dalam 3 lebih. Okay, Lagina fuel injection semua kita ada ready stock. Dengan yang EJX 115 pun ada. Korang minat fun bike. Fun bike kita sekarang ada buat discount. Yang ini tahun 2018. Ini TNT 135. TNT 135 Benelli. Yang motor ni baru lagi. Customer dia upgrade pada motor Scrambler. Jadi yang ni dia terpaksa kena jual. Jadi motor ni kita nak lepaskan saja. Yang korang siapa minat motor fun bike, boleh datang kedai kita tengok. Boleh beli on the spot kalau rasa puas hati. Okay, Lagina fuel injection kita ready stock. Lepas tu yang ini motor ala-ala macam Vespa. Ini LTR 150. Dengan yang ini tahun 2025. Memang baru lagi. Mileage pun baru. Kita boleh tengok. Tahun 2025. Nombor plate 3 angka. Nampak? Mileage baru 2,000. Customer update motor. Nampak? Motor memang cantik. Sebiji yang baru lagi. Okay. Lepas tu, yang ini SYM ZX150. Yang ini memang mantap. Korang siapa nak cari, sekarang pasaran soal limited edition. Yang baru soal tak ada lagi. Ini yang second hand. Kita ada last unit. Novo tahun 2006. Novo S tahun 2006. Ini kita jual 2,000 lebih. WD motor ES125. Yang ini kita sekarang nak lepaskan pun 2,000 macam tu saja. Dengan Novo S kita ada 2 biji lah. Yang ini dengan yang ini. Starter memang elok. Stik, suasana. Boleh jalan. Jangan risau. Okay. Korang nak cari motor Waisuku. Kita ada second hand tahun 2024. Yang ini kita jual dalam 7,000 lebih. Lepas tu yang tahun 2019. Ini kita jual lebih kurang dalam 6 sampai dekat 7 lah. Okay. Yang ini pun baru lagi. Baru masuk kedai kita. Jadi saya tak pasti dia punya tahun berapa. Saya rasa tahun 2023. Kalau saya tak silap. Okay. Yang Vivan kita pun ada. Ini Waisuku Vivan. Ini tahun 2016. Harga dia 5,000 lebih saja kita nak lepaskan. Lepas tu Honda Vario Scooter 150 limited edition Ini soal limited. Pasaran soal tak ada yang baru, sekarang ada yang second saja. Ini kita ada ready stock. Okay, so kita soal ini motor kita sini soal buat summary. Sini pula kita mulai dari depan sama macam tadi. So korang siapa minat boleh screenshot video ni, lepas tu boleh PM sales supervisor kita boleh bagi details yang lebih lanjut lah. Okay. Yang ini mulai daripada depan. Ini Benelli RFS 150. Ini engine dia elok. Siapa minat, siapa cepat dia dapat. Kita ada 2 biji saja. Okay. Lepas tu Honda IS 150. Kita punya kedai lebih kurang ada 20 biji. IS 150. Kita motor sekarang kita mulai dari 2,000. Condition dia elok. Lepas tu ada version 1 dengan version 2. Bezanya tengok dia punya metal saja. Yang ini version 1.
Yang ini version 2. Tengok korang minat yang mana lah. Ini semua tahun baru lagi. Motor memang semua okey, elok. Tahun 2020 ada, tahun 2018 V1 ni ada, semua kita ada. Standard, motor tak pernah buat modification, boleh datang kedai test ride. Okey. Kalau korang minat Y16 Yamaha, kita ada ready sold 2 biji. Tengok siapa minat, siapa cepat dia dapat dulu ha. Okey, yang ini dua-dua. Ni tahun 2023. Ini tahun 2023, kita sekarang jual dalam 8 ke 9 ribu saja. Okey, lepas tu yang ini sudah antik ha. Ini SYM 185 tahun 2021 dengan tahun 2018. Kalau minat boleh screenshot. 5, 4, 3, 2, 1 boleh screenshot. Lepas tu boleh PM sales advisor kita. Ini tadi saya kata kedai kita ada 3 dinamik, ini nombor 2. Ini memang engine dia elok. Kalau siapa nak boleh datang kedai kita test. Ini 2 stroke punya. Okey, lepas tu kita ada Suzuki GSX-150R. Okey, kita ada ready so ah. Siapa minat boleh datang kedai kita cek. Ini S 250S sorry. 150S sorry. Suzuki GSX 150S. Okey, selain itu kita ada KTM 200. Ini KTM 200 nampak. KTM 200. Selain itu kita ada Yamaha A15. Okey, A15 Ini A15 kita ada total ada 3 biji. Lagi satu nanti boleh tengok video part 2 lah. Part 2 kita ada video kat sana. Part 2 boleh tengok. Okey. Okey, ini A15. A15 kita ada 2. Ini main engine memang elok, dengan kita ada yang baru sampai baru masuk minggu ni. Ini CF motor 250 SR Lite. Okey, yang ini harga sekarang kita nak lepaskan dalam 7,000 lebih saja. Ini tahun 2025, mileage pun rendah. Boleh tengok. Mileage baru 5,000 lebih saja. Okey, customer dia beli motor QJ motor 450 4 piston. So ini dia lepaskan lah. Dia jual. Okey, motor memang dia rasa sayang tapi dia nak upgrade 4 piston, so dia jual. So ini motor yang super bike, lepas tu yang naked bike, lepas tu 2 stroke. Yang ada kelas 185, Y16 semua ada kat kedai kita. Semua motor ni ready stock. Korang minat yang mana boleh screenshot, lepas tu bagi tahu kita sajalah, PM sales advisor kita. So ini part 1 of video kita. So sekian, terima kasih. Okey, kalau korang nak cari yang Messi scooter, kita ada satu VTS 200. Ini special edition VTS 200. Ini SYM VTS 200. Siapa minat boleh datang kedai. Ini engine memang elok. Boleh start. Nampak? Bateri semua elok, metal semua cantik. Nampak? Ini motor memang engine dia elok. Lepas tu siapa nak boleh datang kedai kita test ride. Motor memang cantik. Okey. Okey, lagi satu yang second hand baru masuk kedai kita. Nombor cantik 2999. Motor memang cantik, condition elok. Sekarang kita tengah tunggu bateri dia lah. Siapa nak boleh datang kedai tengok, test ride dulu Ini Kawasaki Jack 250. Jack 250 Siapa minat boleh datang kedai kita test.